Assalamualaikum. Okay. Hari ni Sis Nurul fikir kalau korang tolong Nurul dengan membeli jualan-jualan Nurul, korang akan mendapat 1 ataupun 2 ataupun 3 hadiah percuma daripada Nurul. Okay. Sebab ni rezeki kita kongsi. Okay. Tak kisah pada bulan Ramadan, hari raya ke ataupun hari biasa, Sis Nurul tetap nak berkongsi hadiah, okay, kepada korang semua yang tolong Sis Nurul membeli jualan-jualan Sis Nurul. Itu je Sis Nurul nak bagi tahu. Korang boleh tolong beli tudung, macam yang dekat-dekat boleh tolong beli buket bunga ataupun kotak hadiah misteri. Yang dekat jauh-jauh kena pos, Nurul jual tudung. Lepas tu makeup dan sebagainya lagi. Okay. Korang komen je kat bawah nak beli apa, nak tolong Nurul beli apa. Tapi korang mesti akan dapat free gift dari Nurul, iaitu hadiah percuma. Okay. Korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng Sis Nurul. Assalamualaikum.